Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada yang join tengah hari ini. Biasalah uh, mungkin ramai yang tak dapat nak join sekarang ni sebab timing kita agak tengah hari. Hari Isnin pula tu mungkin ramai masuk mesyuarat dan meeting sebagainya. Tapi alhamdulillah dapat juga buat untuk sesi pada hari ini. um, Sesi Zoom mingguan Suara Ummah yang mana kita akan bercerita sedikit tentang Suara Ummah itu sendiri dan juga apa update semasa kita lah, iaitu kita akan buat himpunan ataupun perjumpaan ramah mesra pada 9 Mei nanti. Jadi kita akan buat sesuatu lah kan. Baik. Sebagai introduction, sebagai permulaan, yang sering saya cakap dalam video, yang sering kita fahami bersama ialah siapa yang menguasai media, maka dia akan menguasai pemikiran rakyat. Dan siapa kuasai media, dia kuasai pemikiran rakyat. Dan siapa yang kuasai pemikiran rakyat, maka dia akan menang. Nak ceritanya, pentingnya media pada hari ini kerana dia membentuk cara fikir masyarakat. Sorry, saya tekan mute. Pentingnya media pada hari ini kerana ia membentuk cara fikir masyarakat, dan apabila cara fikir masyarakat itu cenderung kepada A, maka nanti masyarakat akan bertindak mengundi A, bertindak membuat perkara yang memihak kepada A. Tapi kalau cara fikir masyarakat dipengaruhi oleh B, maka masyarakat akan bertindak menuju ke arah B. Jadi itulah yang di Suara Ummah ni, sebab kita guna title suara tu menunjukkan kepada kita berkomunikasi. Dan bila mana kita berkomunikasi, kita bercakap kepada individu, yang mana individu akan mengubah kefahaman dia, mengubah cara fikir dia, dan apabila naratif dan cara fikir itu berubah, maka tindakan juga akan berubah. Jadi ini satu kefahaman yang melatari gerakan Suara Ummah, iaitu siapa yang kuasai media, maka dia akan kuasai pemikiran rakyat, dan siapa yang menguasai pemikiran rakyat, maka dialah yang akan menang. Dan masalah kita pada hari ini adalah masalah suara umat Islam itu berpecah. Suara kita, suara orang Melayu ni berpecah-pecah. Dia mengikut kelompok masing-masing. Dia tidak ada satu suara yang menyatukan, tak ada usaha untuk menyatukan suara orang Melayu ni. Dan tak tersusun dan tak ada arah yang jelas. Kita nak pergi mana ni? Suara orang Melayu ni nak pergi mana? Kita komen isu semasa, kita nak mengundi, kita nak berniaga, urus niaga ni, kita nak ke mana sebenarnya? Apa arah tuju kita? Jadi inilah yang diusahakan oleh DTV per TV. Kita usahakan gerakan Suara Ummah ni untuk tujuan itu. Dan saya yakin yang hadir pada hari ini, yang hadir sesi pada hari ini, mestilah nak keadaan itu berubah. Betul tak? Adakah kita redha dengan keadaan umat Islam macam ni bertahun-tahun masalah dia? Macam saya terlibat dengan media, kita buat berita, kita buat konten, tetapi masalah yang sama berulang-ulang. Masalah umat Islam ni berulang-ulang. Kejap orang ni provoke, orang ni minta maaf. Orang lain pula provoke, orang lain pula minta maaf. Jadi masalah tak pernah selesai. Tetapi dan kita rasa kita bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu, dan kita bukanlah terlalu bodoh untuk tengok sahaja. Kita bukanlah terlalu lemah untuk duduk sahaja melihat situasi yang berlaku. Jadi masuk kepada poin kenapa Suara Ummah ini perlu wujud. Jawapannya ialah kerana kita bukannya tak cukup orang. Orang Melayu ni, orang Malaysia ni, orang Melayu Islam di Malaysia ni bukanlah kita tak cukup orang. Tetapi kita tidak bersatu padu. Kita berpecah belah. Dan kita bukanlah kita tak ada idea. Kalau kita duduk berbincang, idea kita berlambak-lambak. Tetapi kita tak bergerak atas hala tuju yang sama. Dan kemudian kita bukanlah orang yang lemah. Kita boleh buat sesuatu. Kita ada kebijakan, kita ada macam-macam sumber yang kita ada. Tetapi kita tak ada platform yang tersusun, yang boleh mengumpulkan semua kesedaran-kesedaran ni dan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lah. Jadi Suara Ummah bukan sekadar WhatsApp group, bukan hanya bincang isu semasa dalam grup,
Tetapi dia lebih lagi daripada itu, kita nak mengumpulkan individu-individu orang yang sedar tentang realiti orang Melayu pada hari ini dan bertindak melakukan sesuatu atas kapasiti kita pada hari ini. Kita tak mengimpikan bulan dan bintang lah. Kita tak adalah cita-cita uh, nak pergi ke planet Marikh ke apa ke. Tetapi kita lebih kepada untuk awal ni, di peringkat awal ni kita nak lebih mengumpulkan individu yang setuju dengan agenda, dengan perjuangan Melayu Islam kita ni, dan kita nak bertindak sama-sama. Cuba bayangkan cuba bayangkan sekiranya sekarang ni kita dalam tempoh 2 bulan bermula 1 Februari, sekarang dah 13 April, dalam 2 bulan lebih kita dah berjaya mengumpulkan 418 orang dalam grup WhatsApp kita ni. Yang isi borang dalam 2,000 dah, dekat 2,000 orang, tapi kita tak dapat nak tarik kan. Ramai-ramai masuk dalam grup lah, kita tarik sikit-sikit masuk dalam grup. Baru 2 bulan kan, baru 2 bulan kita dah capai satu angka yang bagi saya, dulu saya rasa mustahil lah nak kumpulkan orang Melayu ni. Tetapi sebenarnya ramai sahaja yang setuju dengan agenda Melayu Islam, ramai yang ada kesedaran, yang sensitif, yang inginkan perubahan. Dan bayangkan dengan usaha 2 bulan ni, kita lipat kali gandakan dengan pelbagai aktiviti, pelbagai acara, untuk kita, tak mustahil kita boleh himpunkan 2,000 orang secara fizikal. Kita himpunkan 20,000 orang secara fizikal. Dan benda tu tak mustahil sebab kita ada cita-cita dan impian yang sama. Jadi itu antara sebab kenapa wujudnya Suara Ummah dan perjuangan kita. Kita taklah kita nak menubuhkan parti politik ke, menubuhkan NGO yang betul-betul, itu nantilah kan. Itu nanti, kita belum ke arah tu lagi. Lebih kepada kita nak mengumpulkan suara orang Melayu. Kita nak angkat naratif. Kita nak munculkan, nak memberitahu kepada awam bahawa wujudnya sekumpulan orang Melayu yang benar-benar ikhlas untuk agama dia, yang benar-benar nak bertindak, nak melakukan sesuatu untuk agama dia. Itu kita punya direction kita. Dan Alhamdulillah setakat ni kita ada 418 orang dalam grup WhatsApp, dan jumlah subscribers TV per TV lebih kurang 30 orang. Dan kita jelaskan juga kenapa kena subscribe TV per TV. Sebab Gerakan Suara Ummah ni memang diterajui oleh TV per TV, dan kita memang nak kumpulkan suara orang Melayu ni, suaranya dan bilangannya, dan juga financially-nya, untuk support perjuangan TV per TV. Kan? Itu kita dah juga jelaskan sebelum ni lah. Nak ceritanya bahawa TV per TV kita mengangkat agenda ummah, kita mengangkat suara Melayu Islam dengan kapasiti yang ada. Itulah yang mampu kita buat, dan kita rasa suara kita ni perlu lebih viral, dan untuk lebih viral kita perlukan lebih banyak dana, kita perlukan lebih banyak program, lebih banyak konten yang panas yang kita boleh hasilkan, yang perlu dihasilkan, supaya perjuangan kita ni tersebar luas kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi aktiviti kan, berkenaan dengan aktiviti kita sekarang ni, bermula minggu ni kita akan buat Zoom mingguan. Yang pertama hari Isnin ni lah, Isnin 12.30 hari, Zoom Hala Tuju Suara Ummah. Kita cerita tentang Suara Ummah ni sendiri, apa hala tuju dia, apa direction, apa kita nak pergi ke mana kan. Apa-apa persoalan yang berkait dengan Suara Ummah ni, dengan TV per TV ni, kita akan jelaskan dalam sesi Zoom ini. Dan yang kedua, kita akan buat hari Khamis 12.30 hari, sesi bersama editorial TV per TV lah kan. Kita akan mengupas isu-isu semasa. Apakah naratif yang perlu kita faham, apakah yang perlu kita, apakah maklumat yang ada, dan bagaimana kita nak react kepada sesuatu isu. Dan yang ketiga ialah aktiviti kita, iaitu pada jam 5.30 pagi hari Jumaat. 5.30 pagi hari Jumaat, iaitu kita baca surah Al-Kahfi, 10 ayat awal surah Kahfi dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Itu lebih kepada kita punya ruhi lah kan, pengisian dalaman kita, bagaimana kita kaitkan diri kita, perjuangan kita dengan Al-Quran, dengan surah Kahfi sepenuh hari Jumaat. Jadi itu yang mingguan lah, 3 aktiviti mingguan yang kita susun. Yang pertama sesi yang macam ni, setiap minggu kita akan buat. Yang kedua adalah sesi memahami isu semasa, memahami naratif bersama dengan tim editorial TV PTV hari Khamis pukul 12.30 hari. Dan juga yang ketiga adalah sesi kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat jam 5.30 pagi. 5.30 pagi tu memang saya sengaja, memang kita sengaja susun 5.30 pagi,
supaya dia ada feeling lebih sikit kan. Nak membezakan kita dengan orang lain, 5:30 pagi tu nak ceritanya memang kita bersungguh kan, memang kita bersungguh. Okey, kemudian dalam harian pula, aktiviti harian dalam grup biasalah. Dalam grup WhatsApp tu masing-masing buat sharing, buat video dan membincang dalam grup apa update itu, apa update ini. Itu terbukalah kan kepada tuan-puan untuk yalah berbincang kan. Dan ada juga yang tanya, grup Suara Umar ni memang untuk sembang aja ke? So kita bagi ruang kan kepada ahli kita untuk berbicara, memberi komentar, tapi kita tidak terhad kepada itu kan. Kita tidak terhad kepada itu. Kita ada sesi yang macam ni dan kita ada sesi perbincangan isu semasa hari Khamis dan juga kita ada baca Al-Kahfi dan kita juga susun aktiviti-aktiviti seterusnya. Okey, ni aktiviti yang kita kata agak besar lah kan. Memang saya cuba kita buat aktiviti yang impactful kan. Bukan sekadar aktiviti nak wujud aktiviti. Kita nak wujudkan aktiviti yang memberi impact kepada negara kita secara umumnya. Yang pertama ialah pada 9 Mei 2026 hari Sabtu. Memang asalnya kita nak buat jamuan hari raya tetapi dah terlajak lebih daripada bulan Syawal dan kita buat jugalah kan, walaupun kita risau ramai tak boleh hadir, kerisauan tu tetap ada, tetapi demi Suara Ummah ni kita terpaksa buat juga, kita laksanakan juga kan. Yang pertama adalah Majlis Ramah Mesra tu lah, Majlis Ramah Mesra Suara Ummah pada 9 Mei 2026. Ini perinciannya kejap lagi saya ceritakan. Dan yang kedua adalah sesi forum. Ni idea dia adalah forum Suara Ummah lah. Kita berhimpun ramai-ramai, kita berforum lah kan. Berforum cadangannya bulan September ataupun bulan Oktober. Bergantung kepada situasi lah. Jadi nak menuju kepada Oktober tu, kita kena buat sesuatu lah. Macam sekarang ni pun, sekarang dah 13 April nak menuju 9 Mei, kita juga kena ada preparation dan persediaan lah. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan dengan aktiviti kita ni, 9 Mei tu, ada apa-apa persoalan tak, pertanyaan atau apa-apa pandangan mengenai Suara Ummah tu sendiri? Apa yang akan kita buat? Siapakah TV Pertiwi, siapakah Suara Ummah ni, apakah perjuangan dia? Setakat ni ada apa persoalan tak daripada ahli yang John yang hadir pada tengah hari ni? Ada tak? Kalau ada boleh terus mic, buka mic terus cakap, bagi pandangan ke apa ke, soalan ke. Silakan. Tak ada saya tambah sikit lagi. Suara Ummah ni dia adalah kumpulan yang open, terbuka. Dia tidak mengikat dengan keahlian, kena daftar pendaftar, bayar pendaftaran, tak ada. Dia lebih kepada siapa nak join, nak keluar leave the group lah. So setakat ini itu format yang kita buat lah. Kita masih lagi di peringkat baru 2 bulan penubuhan dan macam itulah situasi kita. Okey, untuk 9 Mei kan, kita membayangkan buat jamuan raya, tetapi kita fikir-fikir balik, kita buatlah yang lebih simbolik dan lebih signifikan lah kan tentang kewujudan kita ni. Memang first kali kita akan berhimpun dan kita akan beramah mesra lah kan. Akan ada sesi pengenalan, salam kenal, sesi makan-makan, jamuan raya tu. Itu normal, memang akan ada, insya-Allah kita akan susun. Dan lokasi pun kita tengah nak finalize kan, sekitar Bangi Kajang ni ataupun Putrajaya ni, dekat dengan pejabat TV Pertiwi. Sebelum ni kita cakap nak buat kat pejabat Pertiwi, tetapi bincang-bincang balik, pejabat Pertiwi ni terlalu kecil untuk menampung kehadiran yang lebih ramai lah. Dan takkanlah kita nak buat kecil-kecil kan, kita cubalah buat lebih ramai kan. At least 100 orang. At least 100 orang. Okey. Kemudian aktiviti dia apa? Yang bersifat simbolik ni, aktiviti dia adalah dia ada beberapa cadangan yang kita belum finalizekan lagi. Yang pertama, kita akan buat satu garisan panjang. Apakah yang menghubungkan antara
peserta A yang pertama, kedua, ketiga ni adalah kain pelikat ataupun kain batik. So kita nak susun baris sepanjang mungkin. Yang ini saya ambil kita ambil daripada apa yang berlaku di Iran baru-baru ni apabila Presiden Trump mengugut nak meletupkan loji nuklear, loji tenaga di Iran. Jadi rakyat berhimpun buat kain rentang, berhimpun ramai-ramai nak menjaga benda tu. So itu adalah satu simbolik yang menunjukkan bahawa jangan bom kawasan kami. Ini tanah air kami. Kan? Macam itulah. Dan juga benda yang sama telah berlaku pada pilihan raya Presiden Mesir kan, pada tahun 2012 tak silap, ketika mana calon daripada Ikhwan Muslimin, arwahlah sekarang ni, Dr. Morsi, yang mana waktu tu antara cara mereka berkempen ialah mereka buat garisan yang panjang kan. Maksudnya saya tak sure lah berapa kilo, tetapi garisan manusia ni berbaris sambil pegang tangan ni jauh ni. Nak ceritanya mereka ramai-ramai membawa satu suara, membawa satu idea kan. Iaitu menyokong Dr. Morsi lah untuk berkempen kepada Dr. Morsi ketika itulah. Jadi sepenuh suara ummah ni kita fikir-fikir balik, kita kata okey, kita boleh buat konsep yang sama dan nak menunjukkan Melayu Islamnya kita akan pegang kain pelikat atau kain batik lah. Itu simbolik kepada orang Melayu. Kain pelikat, kain batik ni simbolik orang Melayu. Kita berhimpun buat satu garisan, mungkinlah kita dapat buat 100 meter. Kalau dah dalam 20 orang je yang hadir kan, dapat buat 100 meter pun okey dah. Kan? Ataupun kita boleh dapat buat 1 kilometer garisan panjang tu. Itu menunjukkan bahawa dia akan menarik perhatian ramai kan? Bahawa suara ummah ni wujud. Suara ummah ni wujud. Kalau kita dapat buat 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo tu lagi baik lah. Lagi ramai datang lagi baik. Jadi kita nak ambil benda yang jimat kos yang macam tu. Dan cadangan lain juga adalah masing-masing membawa. Dijangka berapa orang yang akan hadir? Kak Asmah tanya. Kita target 100 orang lah kot. Minimum 100 orang. So kalau 100 orang berbaris tu, dalam satu masa yang sama mungkin lebih daripada sekilo lah kan, jarak dia. 100 meter, 200 meter pun okey dah untuk permulaan. So kalau kita buat 9 Mei ni, maksudnya kita baru 3 bulan. Kalau kita berjaya menghimpun kan, dalam satu barisan tu 100 meter, 200 meter, itu adalah titik tolak kita bermula kan. Itu titik tolak kita bermula. Kemudian aktiviti yang kedua adalah masing-masing perlu membawa satu kertas, sama ada manila card ke kertas A4 ke, masing-masing tulis apakah seruan rakyat dia yang dia nak diangkat oleh media, yang nak satu Malaysia dengar. So masing-masing angkat benda tu, kita akan bergambar. Gambar bersorangan ke, berkumpulan ke, ramai-ramai ke, kita nak kata suara ummah ni dia membawa satu identiti, membawa seruan-seruan yang perlu viral ke satu Malaysia. Itu cadangan yang kedua. So masing-masing kena bawa, nanti kita akan buat video, kita akan buat gambar, kita buat poster, kita akan sebarkan konten-konten tersebut. Kemudian antara idea lain ialah kita buat ikrar. Ikrar suara ummah ni, kalau kita berkumpul ramai-ramai, mungkin dalam dewan ke, padang ke, kita buat ikrar kita lah. Kita kata kita akan naikkan suara ummah ni, memberi kesan kepada Melayu Islam di Malaysia. Itu satu cadangan yang ketiga. Cadangan yang keempat adalah masing-masing buat TikTok live lah. Dan sepanjang event tu ke, sepanjang berhimpun ramai-ramai tu ke, masing-masing buat TikTok live. Dan supaya kita nak kesedaran tu lebih meluas. Dan yang kelima, cadangan yang kelima adalah kita membuat resolusi suara ummah. Yang ini untuk sebaran media, untuk kita angkatlah di media sosial bahawa ini tuntutan kita. Benda yang biasa, yang kita cakap setiap hari, tuntutan kita ialah tolong selesaikan isu kuil haram, isu gua caras, bersatu padu, pemandu mabuk. Nanti kita finalisekan apa tuntutan kita, suara ummah ni. Kita nakkan orang Melayu jangan bergaduh disebabkan politik. Kita mention lah apa-apa yang kita nakkan dalam resolusi suara ummah tu. Dan itu antara idea yang saya rasa semua ni kita boleh buat. Dia tak adalah terlalu complicated, tetapi dia bersifat orang kata apa? Dia bersifat media lah, sebaran dan kebangkitan lah. Dan kita nak wujudkan orang Melayu ni memang boleh bersatu. Kalau 20 orang yang hadir, 20 orang itulah yang bersatu. Tak ada masalah. Kan? Kita bermula di mana kita
bermula. Kan? Kalau kita bilangan kita sikit-sikit lah. Kan? Tetapi kita akan cuba tambah. Kan? Jadi dengan titik tolak bulan 5 ni, kita boleh buat sesuatu yang lebih besar, mungkin pada bulan 9 atau bulan 10, sama ada forum dengan kehadiran 500 orang ataupun 1,000 orang. Kita nak betul-betul suara ummah ni memang suara rakyat, dan kita akan pastikan tak ada siapa yang menunggang kita. TV per TV, saya akan pastikan kan, memang kita berjuang untuk rakyat, bukan kita nak mengangkat mana-mana parti politik. Yes, kita perlukan parti politik, kita akan sokong mana-mana parti politik, yes. Tetapi kita tak mempromosi mana-mana parti politik. Saya sendiri, kawasan saya saya nak mengundi nanti, mungkin ada calon DAP, mungkin ada calon Melayu, calon PAS, mungkin ada calon UMNO. Kan? Semua tu calon Melayu sebab kawasan tu kawasan majoriti Melayu. Kan? So, kita kena fikirlah. Kan? Itu dalam konteks mengundi. Tetapi dalam konteks suara ummah ni, kita kalau boleh, kita nak merentas ideologi, kita nak sebaran ke satu Malaysia ataupun ke satu dunia lah. Kan? Kita nak idea kita sebar luas macam tu. So, apa yang akan berlaku dalam minggu ini, kita akan buat perincian maklumat tentang program, kita akan buat poster, kita akan buat borang kehadiran. So, kita akan ambil estimation berapa ramai yang akan hadir. Mungkin yang akan isi borang tu mungkin 100, tetapi biasanya turn out yang hadir mungkin 50% lah daripada kehadiran borang tu. Dan pada masa yang sama kita akan letakkan borang peluang untuk sumbangan lah kan, sumbangan ataupun pembelian tajaan slot kan, pembelian slot tajaan untuk himpunan ni, untuk kita cari lokasi makanan ke ataupun apa-apa bahan media kita lah, untuk hire drone. Kita nak pasang drone, nak tengok kalau ramai orang kita pasanglah drone, dan kita nak hasilkan video-video untuk kita menaikkan suara ummah ni. So saya rasa setakat tu dulu, dah lebih kurang 20 minit lebih untuk sesi pada hari ini. Ini himpunan ni, sesi Zoom ni lebih kepada menceritakan kenapa suara ummah perlu wujud dan apa direction kita ke depan. Dan memang saya akan buat sesi ni setiap minggu insya-Allah untuk kita bincangkan bagaimanakah suara ummah ni ke depan. Okey, so ada apa-apa idea, cadangan, saya buka open the floor lah. Sekiranya ada apa-apa komentar untuk diberikan lah. Silakan, boleh buka mic terus cakap. Tak ada Okey, baik. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Saya akan upload video ni dan share dalam grup lah. Wallahu a'lamu bissawab. Nanti kita jumpa, apa-apa kita update dalam grup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.